Dia seorang pegawai tinggi kerajaan Malaysia. Namun, dalam upacara berkat yang dia hadiri, dia dibunuh dengan kejam. Dia menyangka hanya perlu berbaring dan menutup mata untuk menunggu keajaiban. Namun yang datang adalah sebilah kapak yang menghancurkan tengkoraknya. Mayatnya dipotong menjadi 18 keping. Sebahagiannya direbus dalam peralatan ritual. Sebahagiannya disembunyikan dalam objek terlarang. Sihir wang dan kuasa. Semua terlibat dalam kes pembunuhan dan pengorbanan ini. Kes ini berlaku pada tahun 1993. Masih diingati sebagai salah satu kes pembunuhan yang paling kejam. Hari ini kita akan kembali ke tahun 1993. Masuk ke sudut gelap negeri Pahang, Malaysia. Mendedahkan kes pembunuhan bomoh yang mengejutkan negara. Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan, malah juga tentang penyelewengan keimanan dan jurang kemanusiaan. Sudah bersedia? Mari kita buka tabir misteri ini bersama. Malaysia, negeri tropika di Asia Tenggara, 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Negeri Pahang terletak di timur semenanjung Malaysia. 2/3 daratannya ditutupi hutan hujan tropika yang lebat. Sumber daya alam yang melimpah. Pertanian berkembang pesat. Orang-orang di sini hidup aman damai, namun juga menyimpan rahsia yang tidak diketahui. Mazlan Idris, orang Malaysia asli, menerima pendidikan tinggi di Amerika Syarikat sejak muda. Selepas tamat pengajian dan kembali ke negara asal, dia sangat bercita-cita tinggi, bukan sahaja menghasilkan banyak wang, malah juga terjun ke dunia politik, menjadi ahli Parlimen Pahang. Dia bahkan dianugerahkan gelaran Datuk. Ini adalah penghormatan tertinggi Malaysia untuk mereka yang berjasa besar. Di mata orang lain, Mazlan adalah politik yang cemerlang, masa depan cerah. Namun orang berjaya seperti ini malah hilang pada 10 Julai tahun 1993. Tiba-tiba lenyap dari muka bumi. Dia tidak hadir dalam beberapa acara politik berturut-turut. Ini sama sekali bukan kebiasaannya. Biasanya dia selalu hadir di acara-acara seperti itu. Tak sabar untuk muncul lebih kerap. Rakan-rakan Mazlan panik, segera melapor kepada polis. Keluarga juga memberikan petunjuk penting. 2 Julai, selepas Mazlan meninggalkan rumah, hilang hubungan sepenuhnya. Yang lebih pelik lagi, tepat sehari sebelumnya, dia mengeluarkan wang dari beberapa bank di Kuala Lumpur, mengambil tunai RM300,000. Ini adalah jumlah yang besar pada masa itu. Polis segera memulakan siasatan. Mazlan dikenali sebagai orang yang mesra. Lingkaran rakan-rakannya penuh dengan ahli politik dan usahawan besar. Tidak pernah bertelagah dengan sesiapa. Kehidupan peribadinya juga bersih, tapi dia mengeluarkan wang besar sebelum hilang. Ini membuatkan polis curiga. Dia mungkin diculik, atau mungkin ada konspirasi yang lebih dalam di sebaliknya. Polis Malaysia sangat cekap. Mereka menelusuri hubungan Mazlan dan segera mengenal pasti sepasang suspek, Mona Fande dan Muhammad Afandi. Pasangan ini baru-baru ini sangat rapat dengan Mazlan. Polis terus ke tempat tinggal mereka, terletak di kampung terpencil di Rob Pahang. Sekitar rumah sunyi tanpa penduduk. Udara dipenuhi aura pelik. Saat pintu dibuka, polis terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Di dalam rumah tercium bau darah yang kuat. Nyamuk dan lalat berdengung. Botol-botol berisi benda pelik, rambut manusia, tangkal, serta alat untuk upacara. Dinding penuh dengan potret besar Mona. Tempat ini, bagaimanapun tidak kelihatan seperti tempat tinggal manusia. Polis memeriksa seluruh rumah, hanya menemui seorang lelaki yang kelihatan linglung. Namanya Juraimi, mengaku sebagai pembantu pasangan Mona. Tapi apabila ditanya apa yang berlaku, dia tidak tahu apa-apa, seperti dikutuk. Jiran juga berkata, pasangan Mona sangat misteri, tidak pernah bergaul dengan penduduk tempatan.
Tiada siapa yang tahu apa yang mereka lakukan di rumah. Yang lebih pelik lagi, pasangan ini seolah-olah tidak berniat melarikan diri. Semasa polis sedang menyiasat, mereka membelanjakan wang dengan boros di Kuala Lumpur. Mona membeli Mercedes baru, berbelanja dengan gila-gilaan di pelbagai pusat beli belah, beg berjenama, barang kemas, juga melakukan pembedahan plastik kecil dan facelift, seolah-olah takut orang lain tidak tahu mereka menjadi kaya. Tindakan angkuh ini membolehkan polis segera mengesan lokasi mereka. Proses penangkapan berjalan tanpa halangan, tapi latar belakang pasangan ini malah membuat kes ini semakin rumit dan misteri. Mona Fandey, nama asal Maznah Ismail, lahir pada tahun 1956 di Perlis. Sejak kecil bercita-cita menjadi penyanyi. Dia suka menyanyi dan menari. Keluarga menyokongnya mengejar gemilang pentas. Pada mulanya kerjaya hiburannya agak menjanjikan, mengeluarkan single, berlakon dalam filem, tapi segera terhenti. Untuk membalikkan keadaan, dia menukar namanya kepada Mona Fandey, berharap mengubah nasib, tapi ini tidak menjadikannya terkenal. Kemudian dia bertemu Muhammad Afandi, profesional yang menipu dengan sihir. Afandi menyokong impian Mona, malah membiayai sendiri album untuknya, bertajuk Diana. Malangnya album ini tetap tidak laku. Mona yang kecewa, menyerah pada impiannya menjadi penyanyi, mengikuti suaminya menjalankan perniagaan sihir. Di Malaysia, profesion ini dipanggil bomoh, iaitu bomoh. Pada mulanya mereka hanya bekerja secara kecil-kecilan, melayani pelanggan kecil, mendapatkan sedikit wang, sehingga mereka secara kebetulan bertemu beberapa tokoh besar. Pasangan Mona melakukan ritual sihir untuk tokoh-tokoh ini. Selepas beberapa operasi misteri, nama mereka tiba-tiba terkenal dalam kalangan politik. Sejak itu perniagaan mereka berkembang pesat, menghasilkan banyak wang, membeli beberapa rumah agam, juga menggaji pembantu bernama Juraimi. Ada yang berkata, Juraimi sebenarnya adalah anak angkat mereka, tapi kebenarannya tidak diketahui. Awal tahun 1993, Mazlan secara aktif menghubungi Mona. Dia mempunyai matlamat yang berani, ingin menjadi Menteri Besar Pahang. Untuk ini dia rela melakukan apa saja, termasuk mempercayai kuasa gaib pasangan Mona. Ia, graduan Amerika ini, malah sangat percaya pada sihir. Mona melihat ini, bukankah ini mangsa yang datang sendiri? Dia meminta harga yang tinggi, mengatakan membantu menjadi menteri besar bukan masalah, tapi tahap kesukarannya mencapai 9. Harus mengambil deposit 2.5 juta ringgit. Agar Mazlan rela membayar, Mona mengarang cerita yang hebat. Dia berkata, kami menyediakan 3 benda ajaib untukmu. Yang pertama adalah tongkat ajaib, yang kedua adalah tangkal. Keduanya akan meningkatkan nasibmu, melindungimu dari orang jahat. Yang ketiga lebih hebat, adalah topi yang pernah dipakai oleh bekas Presiden Indonesia. Dengan 3 benda ini, jawatan Menteri Besar pasti menjadi milikmu. Mazlan mendengar ini, gembira luar biasa. 2.5 juta bukan jumlah kecil, tapi demi masa depan, dia menggertakkan gigi dan memutuskan untuk membayar. Dia membayar deposit RM500,000 terlebih dahulu. Di antaranya RM300,000 diambil dari bank pada 2 Julai. Baki 2 juta dia merancang untuk meminjam. Juga menyerahkan 10 geran tanah kepada Mona sebagai jaminan. Selepas menerima wang, pasangan Mona memutuskan mengadakan upacara misteri untuk Mazlan, agar dia menerima keberkatan dari dewa. Mazlan pergi ke alamat, tiba di rumah terpencil itu. Sejak melangkah masuk, nasibnya berubah sepenuhnya. Menurut pengakuan Juraimi, selepas Mazlan memasuki rumah, dia dengan taat mengikuti arahan Mona, menutup mata, berbaring di atas lantai, bersiap menerima anugerah dari dewa.
Tapi yang dia tunggu bukan keberkatan, malah kapak yang menghentam kepalanya. Hidupnya berakhir saat itu juga. Juraimi membawa polis ke lokasi pengebumian mayat, tapi mayatnya tidak lengkap. Dikatakan digunakan dalam upacara pelik. Yang lebih membingungkan, pasangan Mona membunuh orang dan menipu wang, tapi tidak tergesa-gesa melarikan diri. Keesokan harinya terus ke Kuala Lumpur, mulai membelanjakan dengan gila-gilaan, meninggalkan Juraimi untuk mengurus kekacauan. Tindakan yang seperti menyerahkan diri ini terus menghantar mereka ke penjara. Polis segera mengumpulkan bukti yang cukup, mengesahkan bahawa Mona Afandi dan Juraimi adalah pelakunya. Menghadapi tuduhan, ketiganya tidak menunjukkan penyesalan, malah berhujah dengan yakin, mengatakan semua ini salah Mazlan. Mereka mendakwa, sebelum upacara Mazlan harus mematuhi beberapa pantangan, seperti mandi dan menukar pakaian, menahan diri dari nafsu, tidak boleh makan makanan pedas. Jika tidak, upacara akan gagal. Tapi Mazlan tidak sepenuhnya mematuhi, sehingga dia mendapat serangan balik dari kuasa gelap dalam upacara. Kematiannya sepenuhnya adalah salahnya sendiri. Hujah ini kedengaran masuk akal, tapi polis bukan bodoh. Yang lebih mengejutkan, semasa penyiasatan, polis menemui berhampiran rumah Mona, menemui sisa-sisa mangsa lain. Walaupun identitinya tidak dapat disahkan, tapi hampir pasti, semua ini adalah mangsa sihir Mona. Kes ini terus meningkat. Media Malaysia melaporkan dengan gila-gilaan. Mona Afandi dan Juraimi, ketiganya menghadapi tuduhan hukuman mati. Kes ini dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi, tapi Mona kelihatan tenang secara tidak wajar, malah seolah-olah menikmati semua ini. Selepas ditangkap, dia berbual dan ketawa dengan santai, memakai pakaian yang mencolok, dengan senyuman cerah, muncul di hadapan umum. Dia suka dirakam oleh kamera, malah berposing dengan sengaja, melambai kepada orang ramai, juga berkata kepada wartawan, "Nampaknya saya ada banyak peminat." Dia bahkan mendakwa memiliki darah diraja. Walaupun pembohongan ini segera terbongkar, keyakinan Mona membuatkan polis berasa gelisah. Ada khabar angin tempatan bahawa dia boleh melakukan sihir, mengatakan jika membuatnya marah akan dikutuk. Walaupun polis tidak percaya, tapi kabar angin semakin meluas. Malah beberapa anggota polis mula goyah. Selepas perbicaraan selama 65 hari, mahkamah memanggil 76 saksi. Keputusan akhir, Mona Afandi dan Juraimi disabitkan bersalah atas pembunuhan, dihukum gantung. Ketiganya tidak menerima keputusan, merayu beberapa kali, tapi pada tahun 1999, Mahkamah Persekutuan menolak semua rayuan, mengekalkan keputusan asal. Mereka juga memohon pengampunan kepada jawatan kuasa pengampunan, tapi jenayah mereka terlalu keji. Jawatan kuasa tanpa ragu menolak. Ketiganya kehabisan semua cara. Yang menanti mereka hanyalah tali gantungan. Tapi semasa mereka ditahan di penjara, ada khabar angin di kalangan masyarakat. Penduduk tempatan berkata, beberapa kali melihat Mona dan Afandi makan di restoran. Ada juga yang berkata melihat mereka menari di kelab malam. Kemudian khabar angin semakin melampau, mengatakan Mona boleh melarikan diri dari penjara dengan sihir, malah boleh menghilang. Menurut rekod di Malaysia ketika itu, orang yang percaya pada sihir seumpama ini tidak sedikit. Apabila khabar angin semakin merebak, penjaga penjara juga panik, berjaga 24 jam tanpa berani lengah. 2 November tahun 2001, hari itu akhirnya tiba. Mona Afandi dan Juraimi, selepas menikmati makanan KFC terakhir yang mewah, naik ke tali gantungan, secara rasmi mengakhiri salah satu bab dalam sejarah Malaysia, pembunuhan paling mendebarkan. Walaupun kes telah berakhir,
Tapi kesannya masih bertahan lama, kerana Mona menyebut satu ayat sebelum meninggal. "Saya tidak akan pernah mati." Senyumannya membuatkan semua yang hadir meremang. Dikatakan polis yang melaksanakan hukuman kemudian sering bermimpi buruk, terbangun kerana ketakutan oleh senyumannya. Bertahun-tahun berlalu, legenda tentang Mona masih tersebar di Malaysia. Ada yang berkata, pada malam hari berhampiran rumah lamanya, boleh melihat bayangannya. Ada yang berkata, dia meninggalkan kutukan di penjara. Rumah agamnya walaupun sudah rosak, tapi tiada siapa yang berani mendekat. Dikatakan ada sesuatu yang menakutkan tersembunyi di dalamnya. Kabar angin tentang sihir berakar kuat di Malaysia. Pada tahun 2014 ketika pesawat Malaysia Airlines hilang, malah ada bomoh yang dipanggil untuk melakukan upacara mencari pesawat. Kesan kes ini melebihi imajinasi kita. Sebuah filem berdasarkan Mona bertajuk Dukun dirancang untuk ditayangkan pada tahun 2006, tapi ditangguhkan kerana kandungan sensitif. Pada tahun 2018, filem ini bocor secara tidak dijangka. Akhirnya ditayangkan pada 5 April, mencetuskan perbincangan meluas. Hingga kini, masih ramai orang di Malaysia yang percaya pada bomoh. Industri sihir masih wujud, sukar membezakan mana yang benar atau salah, tapi ia memang mempengaruhi kehidupan orang ramai. Kes ini memperlihatkan kuasa keimanan, juga akibat yang menakutkan apabila disalahgunakan. Mona mungkin hanya orang biasa yang tamak akan kemasyhuran. Dia memanfaatkan kepercayaan orang ramai, mengenyam pembohongan, akhirnya menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Hidup tiada jalan pintas, setiap langkah harus dilangkah dengan teguh. Jangan lupa melanggan. Jumpa lagi di episod seterusnya.